Hai semua, apa khabar? Jom kita mulakan kupasan sejarah kita hari ini dengan melihat dua tamadun gergasi zaman purba, India dan China. Kedua-duanya memang hebat, tapi cara mereka capai kegemilangan tu sangat-sangat berbeza. Jadi, bersedialah untuk kita bongkar kisah di sebalik kehebatan mereka. Satu dibina atas kuasa dan satu lagi atas ilmu. Pernah tak terfikir, apa agaknya resipi rahsia untuk bina sebuah tamadun yang bukan setakat hebat, tapi boleh bertahan beribu-ribu tahun? Adakah kuncinya terletak pada kekuatan tentera yang diguruni ramai ataupun pada kebijaksanaan dan ilmu pengetahuan? Jom kita siasat sama-sama. Okey, perhentian pertama kita, India. Cuba bayangkan sebuah empayar yang asasnya dibina atas kekuasaan. Kisah tamadun India ni memang berkisah tentang bagaimana kuasa, tak kisahlah sama ada kuasa pedang ataupun kuasa kepercayaan, digunakan untuk membina empayar yang sangat luas dan berpengaruh. Di India, ada dua cara utama mereka kembangkan kuasa. Yang pertama, dah tentulah melalui kuasa fizikal. Maksudnya, guna tentera yang kuat untuk tawan wilayah lain. Tapi, lepas tu, muncul pula satu lagi jenis kuasa yang lebih lembut, iaitu kuasa keagamaan. Pengaruh disebarkan melalui ajaran tentang keamanan dan dharma, prinsip kebenaran dan tanggungjawab moral dalam kehidupan. Nak tahu tak betapa gilanya kuasa fizikal orang ni? Bayangkan ya, di bawah pemerintahan Chandragupta Maurya, pengasas Empayar Maurya, baginda ada 600,000 askar infanteri, itu baru askar jalan kaki tau. Belum campur 9,000 tentera bergajah dengan 30,000 askar berkuda. Patutlah empayar dia boleh jadi begitu luas. Tapi cerita ni jadi lagi menarik bila kita tengok cucu dia, Maharaja Asoka. Mula-mula, Asoka ni sama macam atuk dia juga, seorang penakluk yang gagah. Kemuncaknya ialah Perang Kalinga. Asoka menang, tapi kemenangan tu dibayar dengan harga yang sangat mahal. Ratusan ribu nyawa terkorban. Peristiwa yang rindik yang mengubah Asoka selama-lamanya. Daripada seorang maharaja yang garang, baginda terus berubah menjadi seorang penyebar keamanan dan memeluk agama Buddha. Jadi, macam mana Asoka sebarkan idea baru dia ni? Salah satu cara yang paling ikonik adalah melalui tiang Asoka. Ini bukan tugu biasa-biasa tau. Setiap tiang ni diukir dengan mesej-mesej tentang keadilan, belas kasihan dan kedamaian. Semua selaras dengan ajaran Buddha. Inilah bukti macam mana kuasa yang lembut digunakan untuk mentadbir sebuah empayar yang besar. Lepas era Maurya, kita masuk pula ke zaman keemasan India dengan dinasti Gupta. Kali ini, fokus mereka beralih sikit kepada pembangunan budaya dan juga agama Hindu. Salah seorang raja yang terkenal, Samudragupta, bukan saja hebat di medan perang, tapi juga seorang penyair yang hebat. Sampai digelar Kavi Raja, yang bermaksud Raja Segala Penyair. Hebat kan? Okey, sekarang jom kita terbang ke China pula. Kalau India tadi dibina atas kuasa, China pula pilih jalan yang berbeza. Resepi mereka membina sebuah tamadun yang stabil dan maju melalui kekuatan ilmu dan sistem pendidikan yang sangat sistematik. Falsafah di sebalik kemajuan China ni banyak dipengaruhi oleh seorang pemikir yang sangat agung, iaitu Confucius. Cuba dengar kata-kata dia ni. Pendidikan melahirkan keyakinan, keyakinan melahirkan harapan, harapan melahirkan keamanan. Ini jelas tunjukkan yang matlamat utama pendidikan di China bukan sekadar nak jadi pandai, tapi lebih besar dari itu untuk membina sebuah masyarakat yang aman dan teratur. Sistem pendidikan diorang ni memang sangat berstruktur. Ada 3 peringkat. Dekat peringkat rendah, kerja pelajar adalah menghafal teks-teks penting. Dah masuk peringkat menengah, baru belajar skill menulis karangan dan sajak yang puitis. Akhir sekali, di peringkat tinggi, barulah mereka belajar benda-benda yang mendalam macam falsafah dan etika, supaya boleh jadi pentadbir negara yang cekap dan adil. Dan kemuncak sistem pendidikan ni semua, tentulah peperiksaan perkhidmatan awam, sistem peperiksaan tertua di dunia. Cuba bayangkan tekanannya, macam ambil SPM tapi calon kena kurung dalam bilik kecil sorang-sorang selama berhari-hari. Tapi yang paling hebat pasal sistem ni, ia terbuka kepada semua lelaki, tak kira kaya atau miskin. Ini bagi peluang untuk semua orang ubah nasib hidup. Kalau lulus, bukan je dapat kerja dengan kerajaan, tapi satu keluarga dan satu kampung tumpang bangga. Fokus pada ilmu ni jugalah yang mendorong pelbagai inovasi hebat. Salah satu yang paling penting, penciptaan kertas oleh Cai Lun pada tahun 105 Masihi. Dengan adanya kertas, ilmu pengetahuan dapat direkod, disebar dan disimpan dengan jauh lebih mudah dan murah. Ini betul-betul satu revolusi dalam dunia ilmu pengetahuan. Okey, kita dah tengok dua pendekatan yang sangat berbeza kan? India dengan kuasanya dan China dengan ilmunya. Sekarang, apa kata kita letakkan kedua-dua resepi kegemilangan ni sebelah menyebelah?
dan kita bandingkan. Jadi, untuk kita buat rumusan ringkas, kita boleh nampak perbezaan yang sangat ketara. India fokus pada perluasan kuasa, bergantung pada kekuatan tentera dan juga agama. Tokoh utamanya, Asoka, dengan tiang Asoka sebagai simbolnya. Sebaliknya pula, China menumpukan sepenuh perhatian pada sistem pendidikan dengan kejayaan yang berasaskan ilmu dan pentadbiran yang cekap. Tokoh ikonik dia sudah tentulah Confucius, dengan sistem peperiksaan awam sebagai legasi terbesarnya. Jadi, apakah pengajaran paling utama yang boleh kita ambil daripada semua ni? Jelas sekali, kedua-dua resepi ni sama penting. Ia tunjukkan pada kita yang kepimpinan berwibawa macam Asoka dan kualiti intelek yang tinggi macam di China, kedua-duanya adalah tiang seri kepada kemajuan sesebuah negara. Dan sekarang, soalan terakhir untuk anda semua renungkan. Berdasarkan apa yang dah kita bincangkan hari ini, pada pendapat anda, antara kuasa dan ilmu, yang mana satukah yang lebih penting untuk kita utamakan bagi membina masa depan Malaysia yang gemilang? Fikir-fikirkan ya. Sampai kita jumpa lagi dalam kupasan seterusnya.